Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhadini Muhammad Fahizul daripada SMK Seri Bayu. Saya sebagai leader group Seri Bayu Solar Steel. Saya Muhammad Izzat bin Muhammad Nasir daripada SMK Seri Bayu. Saya member daripada projek Sebayu Solar Steel. Okay, Assalamualaikum. Saya Cikgu Muhammad Ridwan bin Zakaria selaku guru pembimbing Sebayu Solar Steel. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat solar steel adalah 4 botol 500 ml, selotip, gunting, pisau dan air kotor. Okey, langkah pertama dalam melakukan projek Sebayu Solar Steel ini ialah kita memerlukan 2 botol yang penutupnya ditebuk, dua-dua penutupnya ditebuk, lalu kita akan isikan satu penutup ini dengan air kotor, lalu kita akan menggabungkan kedua-dua botol ini dengan menggunakan selotip, dan kita akan menggunakan tapak, 2 tapak sebagai tempat untuk meletakkannya, dengan satu yang sedikit tinggi dan satu yang sedikit rendah akan terjadinya kecurunan. Lalu kita akan biarkan projek ini di bawah matahari selama 5 hingga 6 jam agar terjadinya proses penyejatan ke atas air yang kotor ini. Lalu apabila proses penyejatan berlaku, proses kondensasi akan berlaku di sebelah botol yang kosong ini, iaitu wap yang terjadi daripada proses penyejatan ini akan menjadi air yang akan menjadi air sulin yang terhasil daripada proses kondensasi ini. A few moments later.